1 kilo emas di tangan saya nilainya adalah sekitar RM331,000 pada awal Januari 2024. Hari ini nilainya dah naik kepada RM571,000. Naik lebih kurang RM240,000 hanya dalam masa 2 tahun lebih. Nilai sebuah rumah tapi kita boleh pegang dekat tangan saja. Menarik kan? Biasanya orang yang beli gold bar 1 kilo seperti ini adalah terdiri daripada pemilik bisnes yang nak simpan modal duit dalam bentuk yang kekal nilai. Yang kedua mungkin individu yang mempunyai pendapatan lebih daripada RM60,000 sebulan tetapi masih belum ada harta dalam bentuk emas. Dan ada juga orang yang ada duit lebih daripada RM1 juta dalam akaun bank yang nak disimpan lebih lama daripada 2 tahun. Jadi jika tuan-puan tergolong dalam golongan ini, saya sedia nak bantu untuk dapatkan 1 kilo bar ini sebagai salah satu cara tuan-puan diversify aset masing-masing. Jika tuan-puan sudah ada akaun, boleh rujuk introducer masing-masing. Tetapi jika tuan-puan belum ada akaun, jangan risau. Saya sedia bimbing untuk tuan-puan dapatkan emas ini bermula dari pendaftaran sampailah emas ini dapat di tangan tuan-puan.